Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak buat video ini. Aku takut takut kepada kumpulan walid tu. Kumpulan walid tu. Bahaya kumpulan walid tu kalau dia tahu. Oleh itu aku buat di tempat yang dalam hutan begini ya. Dalam hutan begini ya, supaya tiadalah orang wali itu dapat kesan aku buat video. Aku nak beritahu lah. Saya nak beritahu lah bahawa filem wali itu memang betul-betul berlaku di alam reality. Cuma ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Kesian, ramai yang sudah menjadi mangsa. Filem Walid itu sama betul dengan apa yang baru saja berlaku kepada apa yang berlaku dalam GISBH. Di mana kultus kepatuhan membuta babi kepada para guru, kepada guru tarikat itu daripada tarikat Muhammadiyah tu, aurat Muhammadiyah, tarikat Muhammadiyah, Global Ikhwan daripada zaman Arkam itu meletup apa yang sudah berlaku, di mana ada yang sudah minum air kaki, air basuh tangan, muka, air tisu, air daki, air pakaian para guru di dalam GISBH. Dan ini dalam filem ini minum air kaki Walid. Tidak benda yang tidak perkara yang pelik itu. Dah sudah berlaku banyak kali sudah. Filem itu endorse saja, yang memberikan pembuktiannya lebih terhadap apa yang berlaku. Pengarah filem itu sendiri pun mengalami peristiwa itu. Ramai di luar sana yang menjadi mangsa kepada golongan ini. Golongan tarikat apa dia panggil ni, ahli hakikat makrifat ini. Di mana kononnya kepatuhan kepada guru itu yang membuta babi itu adalah kepatuhan yang syariat lah kononnya. Kemudian para guru itu adalah wali. Kita di dalam isu ini sudah banyak dijelaskan bahawa dalam tarikat hakikat makrifat yang begini ni daripada ajaran Ahmad Laksmana lagi, di mana kepatuhan kepada murid kepada guru adalah seperti mayat jenazah dengan pemandi. Seperti jenazah dengan pemandi, itulah kepatuhannya dikendaki. Yang berlaku di mana apabila mayat di hadapan pemandi, pemandinya nak baringkan ke, nak tidurkannya, nak meringkannya dia ke sebagainya, itulah yang terbaik sebagai murid. Itulah yang digemburkan di dalam silibus hakikat makrifat ini. Banyak isu berlaku. Ini kepada saya menyerulah kepada mereka-mereka yang sudah menjadi mangsa sebelum ini, supaya bongkar ajaran sebegini. Buat YouTube, buat video, buat TikTok, sebarkan supaya dianya dapat dihindar dan oleh masyarakat. Di mana ada di antara mangsanya ialah apabila hendak mendapat jodoh, terpaksa menunggu keputusan daripada, terutama perempuan lah, yang cantik-cantik lagi lah, mendapat keputusan daripada guru tarikat, guru hakikat makrifat ini. Kalau guru kata yes, baru boleh kahwin dengan orang yang masuk untuk meminang dia ataupun masuk untuk menikahinya. Kalau dia kata no, maka no. Ini semua banyak berlaku di dalam ajaran hakikat makrifat yang digambarkan oleh
filem bersiri bid'ah itu. Jadi kepada mereka yang melenting-melenting itu, yang melenting-melenting itu, yang marah-marah sangat itu inilah dia punya, dia kata tidak betul. Tandalah tu. Itulah kumpulannya tu. Itulah kumpulannya tu. Sebab kita sebut, terutama sekali filem itu memberi maklumat yang betul. Seperti JSBH itulah. Berlaku berbagai jenayah. Akidah ada jenayah syariah. Jenayah mahkamah syariah dan sivil sepatutnya mengambil tindakan. Dan sekarang berlaku yang dipaparkan oleh filem bid'ah ini. Tiba-tiba dia melenting, melompat melenting, menyumpah meranah itu. Kenapa? Itu menunjukkan itulah sebenarnya. Aku tengoklah pernah satu keadaan tu. Saya tengok dia pemujaan kepada gurunya melampau-lampau. Anak muridnya tu mencium tangan guru. Begini. Apa itu? Guru pergi ciumlah tangan mak bapak kamu lebih baik daripada cium guru sebegitu sekali. Si guru pula pun teruk betul. Seronok kerana tangannya dicium. Aku rasa cukuplah supaya Malaysia ni kembali kepada akal yang waras, kepada syariat yang betul, kepada akidah yang betul. Bukan mengikut guru-guru yang kononnya wali lah sangat. Wali yang suci lah kononnya. Cukuplah umat Islam Malaysia ditipunya dengan ajaran yang mundur sebegini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.